Nak tulis wasiat sendiri untuk wakaf harta, boleh ke? Kita ingat dah siapkan bekalan akhirat, tapi rupa-rupanya bekalan tu tak pernah pun sampai. Ramai yang nak buat pahala, nak wakafkan sebahagian harta, nak bantu masjid, nak bantu anak yatim. Tapi sayangnya bila wasiat tu ditulis sendiri tanpa ikut syarat sah, semua tu jadi sia-sia. Saya pernah semak banyak kes macam ni. Niat semua dah cantik, nak wakafkan tanah, nak bantu masjid, nak bagi 1/3 harta kepada anak angkat. Tapi bila diteliti dekat mahkamah, semua tak valid. Sebab apa? Sebab tiada saksi Islam yang sah dan tiada pengesahan dari badan berlesen. Ramai masyarakat ingat buat wasiat ni boleh sesuka hati. Padahal dalam undang-undang ada syarat sah yang perlu kita ikut. Yang pertama, mesti dibuat oleh orang yang berakal dan baligh. Yang kedua, disaksikan oleh saksi adil. Dan yang ketiga, tidak melebihi 1/3 daripada harta, melainkan persetujuan daripada ahli waris. Kalau semua syarat ni tak cukup, wasiat ni boleh terbatal. Walaupun niat kita dah betul. Niat nak buat pahala, bukan buat masalah. Tapi kalau cara pun dah salah, kita dah tinggal dunia, pahala pun tak sempatlah nak sampai. Ingat, selain waris yang kita tinggalkan, kita kena fikir juga diri kita dekat alam sana. Mana bekalan yang betul-betul sampai dan pahala apa yang akan terus mengalir untuk diri kita. Jadi ingat, jangan sia-siakan niat baik dengan cara yang salah. Pastikan buat wasiat dengan cara yang sah supaya niat kita sampai tepat ke destinasi. Kami di Al-Miras Legacy Sedia dan Berhad sedia membantu anda untuk menulis wasiat dengan cara yang sah supaya niat anda dapat dilaksanakan. Tulis dengan ilmu, bukan sekadar niat. Anda keliru, kami bantu.